Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullah. Baik, ini hari pertama podcast saya. Saya Hisham bin Ahmad, seorang aktivis dakwah, most tour guide di Melaka ni, dan adalah sedikit benda-benda lain yang saya buat. Okey, siapa nak kenali saya, bolehlah lihat link di bawah, YouTube saya, juga TikTok saya, boleh like, boleh follow kalau sudi, insya-Allah. Okey, ni podcast pertama saya. Jadi tema podcast saya ni ialah bagaimana yang tulis, iaitu daripada satu ayat Quran dalam surah At-Takwir, "Fa aina tazhabun." Ayat surah 81 ayat 26. "Fa aina tazhabun." Ke mana kamu nak pergi? So, where are you going? Maka ke manakah kamu nak pergi? Ayat ni ayat ni Allah melontarkan satu pertanyaan. Okey, jadi saya pun bukanlah nak kupas sekarang. Saya pilih perkataan atau ayat "Fa aina tazhabun?" Mana kamu nak pergi? Jadi ia suatu soalan yang secara mudah faham luas untuk kita fikirkan. Jadi pelbagai kisah, pelbagai mesej, pelbagai input kita boleh masukkan di bawah tajuk tersebut. Jadi pada hari ini saya tak nak buang masa. Ini pengalaman dan cubaan pertama saya, iaitu saya jemput tetamu yang istimewa, seorang sahabat lama juga, iaitu saudara Alif Chow. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi, okey, jadi saya tak naklah, saya nak saudara Alif Chow ni memperkenalkan diri dia. Okey, saudara Hmm, Alif, okey, mana saudara Alif nak pergi? Gurau je, gurau. Okey, okey. Okey, okey. Saudara Alif, boleh bagi tak, Alif, saya panggil Alif je lah, okey. Ya, Alip, Alip Chow ke atau Alip. Okey Alip, siapa nama sebenar Alip ni? Boleh bagi sedikit latar belakang Alip? Ah, Nama sebenar dalam sebelum Islam, nama saya Chow Yun Wah. Saya berasal dari KL, Chowkit. Maknanya saya keturunan Cina lah, Cina Cantonese. Ah, Kalian berapa orang? saya ada 3 ibu, ayah 1. 3 ibu, ibu kandung 1 lah, yang ada 2 ialah macam mana cakap, ayah saya ada 3 isteri lah. Saya saya ada 14 adik-beradik termasuk saya. Saya yang nombor 13. Okey, Hmm, okey, okey. Masa tu Alip duduk kat Chowkit, Chowkit Road. ni tahun berapa Alip? Itu masa tahun 70-an. Tahun 70-an. Hmm. Suasana Chowkit macam masa tu macam mana? Kalau yang ikutkan sana memang tempat break area lah, semua orang tahulah. Tempat, gangster duduk, pelacuran banyak, masa tu zaman saya memang banyak, pelacuran, tempat judi, lagi-lagi ada satu flat panggil Selayang Flat. Hmm. Itu tempat memang banyak pelacur, jual dadah dan judi, bermacam-macam punya jenayat dekat sana lah. Okey, Mhm. okey, okey. Jadi Alip masa tu Alip duduk antara umur berapa dengan berapa? Saya duduk masa tu sekolah masa tu dari mula saya darjah 1 lah. Dia satu. Saya duduk, sekolah Batu Road Boys School. Mana hidup remaja di situ ke? Ya, Mhm. sampai habis darjah 6, lepas tu saya masuk, sekolah Maxwell. Masa tu tingkatan 1 lah, sampai Okey. form 5 lah saya. Alip kata tadi ada berapa adik-beradik? 12? 14. 14. Jadi 14 duduk bersama di bawah dalam satu rumah ke macam mana? Tak, Oh. sebab ibu kandung saya dengan ibu nombor 2 memang tak ngam. Lepas tu ibu nombor 1, keluarga, anak, dia memang semua pandai-pandai. Abang saya lah, kira Hmm. abang saya yang 1 duduk dekat Amerika, peniaga, Hmm. dan yang nombor 2 itu, dekat KL, dekat Konot lah, Taman Tonot, dia buat NEC engineering. Okey, okey. Maknanya Alip dengan mak Alip
Hmm, Dekat Chowkit tu satu Taukit. keluargalah, Ya, 2 keluarga lagi tempat lain. ya. Okey, tak apalah kita fokus keluarga Alip kat situ je lah. Mhm. Jadi bagaimana suasana kehidupan Alip di situ? Bapaknya kerja apa, maknya kerja apa, ataupun Ah, keadaan hidup macam tu susah ke macam mana? Cabaran hidup ketika itulah, kalau nak semasa ikutkan remaja. kalau nak ikutkan remaja punya time Hmm. dekat Chowkit, susah sebenarnya. Keluarga saya tak susah. Bapa saya arkitek engineer. Oh, okey okey. Bapa saya arkitek engineer. Mhm. Tapi mak saya gangster Chowkit. Macam mana tu? Macam mana Itulah. boleh jadi gangster maknya Alip? Sebab nak cakap pak saya Bapa perkenalan engineer profesional. ah, bapa saya perkenalan dengan mak saya dekat Singapura. Okey okey okey. Masa kan dulu zaman dulu, 60-an kali, Hmm. masa itu, banyak yang orang Malaysia pergi Singapura niaga. Macam apa saya tanya sikit Alip Ah, kalau sensitif I tak boleh jawab lah, kalau tak apa Boleh tak apa. boleh. Apa maksud Alip, maknya macam gangster tu? Saya pun Mak confuse juga. saya memang gangster. Gangster tu maknanya Ah, terlibat dengan apa? Terlibat dengan gangster, judi, Oh mak saya terlibat dengan judi, oh dengan apa, makna dia ada apa-apa kes jika, mak mak saya akan tolong pergi balai settlekan. oh, Sebab mak saya dia macam kongsi ini gelap ke apa? memang kongsi kelab. Maknya ketua ke atau orang besar dalam kongsi gelap? Dalam kira masa muda memang Oh, ketualah. Ah, habis Alip tu Alip tak jadi gangster lah? Bukan cakap masa muda kecil punya time memang tak ada lah. Masa tu umur 13 kita dah masuk lah. Sebab apa? Masuk masuk mana? Masuk gangster kongsi kelab. 13 tahun? Alip? 13 kena masuk. Alip Chow ni? Ya, Kena masuk? kena masuk. Siapa yang Macam drag cakap siapa yang drag masuk? sebab apa dalam sana, area sana Chowkit, Mhm. kalau 13 tahun tak masuk, kira wajib lah. Wajib kena masuk. Oh, dia kena masuk. Oh, Makna ada paksaan lah. okey. Berapa lama Ah, kalau macam tu, berapa lama Alip terlibat dengan suasana hidup macam tu? Kayak gangster ke atau di Chowkit tu ke? Saya sampai sebenarnya nak cakap sampai umur saya 38 ke 40 tahun. 38, 40 tahun. Baru saya Masa tu masih hidup di Chowkit bersama mak, bersama keluarga, saya tak pindah dah. dah Masa pindah. dah kahwin, saya pernah kahwin dah. Pernah Hmm, kahwin, hmm, okey. Kahwin yang sebelum Islam lah. Sebelum Islam. Alip sekarang mualaf kan? Ya, Saudara Islam lah sekarang kan? sekarang Islam. Maknanya masa umur sampai 30, 40 tahun belum Islam lagi? Belum Islam lagi. Tapi bukan duduk di Chowkit lagi? Ah, bu bu Bukan duduk Chowkit. Berapa lama hidup di Chowkit tu? Sampai umur berapa? Saya sampai, dekat 28 tahun macam ni lah, 8 lebih tahun, kurang lah. lebih kurang. Macam mana yang kata hidup sebagai gangster tu apa yang kena buat? Adakah dia cari makan ke? Atau kerana Alip, join mak punya kumpulan, tu ada pergaduhan ke? Atau macam mana Mmm, kehidupan tu? Bapaknya engineer, duit cukup patutnya, banyak. Memang. Tapi saya memang sebab, saya ini keras kepala sikit. Hmm, Tak suka sebab apa, kalau orang kita pergi minta dengan ayah, dengan ibu, hmm, kalau dia bising-bising, hmm, kita rasa, apa, saya sendiri tak tahu cari ni. hmm. Kalau kemuncak gangster masa tu umur berapa kat Chowkit? Kalau kat Chowkit lah. Masa saya tengah top punya time pun umur 17, Oh, itu muda sangat Alip. masa Tak sekolah itu. lagi masa tu? Sekolah juga, Sekolah-sekolah jugalah. tapi Ada selalu bergaduh ke? ngam-ngam dia dekat sekolah memanglah, Gaduh lah? dekat Chowkit pun macam ni juga. Eh, Kita sebab masa itu semua nak nama, kumpulan Alip masa apa nama? Atau apa nama kumpulan? kalau Ha, kira 4 lah, macam mana? 4 lah, kira 4 lah. Kira 4 nama Ah, kumpulan? Sebenarnya dia nama banyak, Oh, banyak. Antara tapi, satu nama ini kalau ingat sebab, tak boleh beritahu? sensitif sikit lah kalau, Walaupun dah puluh tahun dah, ada lagi ke? ada lagi. Ada lagi. Okey, jangan Mas jangan cakap lah, ada takut saya lagi. tak pasal-pasal kan. Okey, okey. Alip ada pukul orang ke? Dia kena pukul? Atau pukul orang? Pernah, orang pukul saya pukul orang, memang ada. Ada luka teruk?
Luka teruk pun pernah juga sampai Bunuh orang tak ada? mas Okey tak. Gurau je, okey itu ada. tak apalah. Ha, Itu hidup memang memang mhm, memang masa dekat sana, kalau ikutkan keadaan hidup mhm, saya tak campur dengan mak dengan isteri mhm, yang pertamalah yang mhm, bukan Islam itu. mhm. Memang saya, kelang kabutlah keluarga. Walaupun, ada wang tapi tak serupa macam manusia. Tak ada kenangan langsung. Walaupun saya selalu dapat belilah apa untuk anak yang Maknanya 2 lah. keperluan material memang cukup, memang puati. Memang cukup. Keterangan tak ada. Tapi ketenangan untuk keluarga, Mhm, kadang-kadang sini pindah, sana pindah, mhm. sikit-sikit pindah. Tapi kalau tahun tu Alif saya rasa Melayu pun ramai juga yang bukan samsing lah, tapi Hmm, banyak juga gangster-gangster kan? ya, Mhm, okey. tapi tak pernah ada seorang pun yang beritahu saya tentang Islam. Wah, Melayu pun masa tu pun tak tahulah kat mana yang Ada, menyampaikan Islam. Okey pernah. Ada, saya memang campur dengan orang Melayu juga sebab dekat Taukit, biasa orang Kelantan, orang Indon, bermacam-macam lah orang. Tapi pernah lah, kalau biasa patut orang Kelantan sana banyak, patut dia orang, tapi saya tak pernah lah. Sebab mungkin kita masa tu semua cakap pun pasal wang 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 wang. Tak ada cakap pasal agama, agama tak ada. Ada orang cerita pasal Islam pada Alif lah pada umur 20 tahun, 17 tahun. Pernah. Okey Alif ada sebut ada kahwin masa Ha, muda, mana perkahwinan yang pertama tu? Tu ya. bila tu? Sebenarnya isteri dengan saya ini dah kahwin 28 tahun lah. Bila pada umur berapa Alif kahwin yang pertama tu? Saya, 15. 15 tahun sudah kahwin? Ya, kami kami duduk satu rumah, Masa tu kat Chowkit ke tempat lain? dekat Chowkit juga. 15 tahun dah kahwin? Ya, Cara ikut adat, daftar semualah? tak ada. Kita kahwin tak ada register, tak ada. Bersedudukan saja. Ha, Itu sebab dapatlah 2 anak. bersekedut mana kahwin tak? Kahwin ikut adat ke Tak daftar ada, tak ada? tak Adat ada. kahwin family mesti ada approve ke, Mul ada tradisi, ada minum ada, teh ke? sebenarnya itu memang ada tapi tapi Itu bukan kira kahwin secara adat? mak mertua bekas mak mertua saya, Ha, masa itu dia tak suka saya, okey. dia tolak saya. Lepas tu dia tolak Mhm, saya mhm. pun bawalah anak dia lari sekali lah, Kahwin lari ke apa? kahwin larilah macam ni. Maknanya kita tak ada Tak ada apa proses macam akad apa nikah proses pun tak ada. atau apa namanya, solemnisation apa, Register, okey register, semua tak ada. daftar, tak adalah. Okey itu saya Ha, faham. Tapi maknanya proses macam adat adat itu, belah pihak Alif, tak ada, belah Alif pun tak ada? apa pun tak ada, Belah pihak isteri pun tak ada, tak belah pihak ada. ada? Maknanya just duduk bersama? Terus duduk bersama, Anggap sebagai suami isteri lah? ya. Ada proses adat, ada minum teh Cina ke apa, Tak ada kaedah-kaedah? sebab Okey. apa, mula-mula memang, mak ada dah nak kasih masa tu tahun 80-an, 5,000 besar juga Hmm, untuk saya belanja kasih, mak dia mak lah. dia 5,000 okey. Untuk Tapi cakap tak payah buat apa-apa, hmm, just register apa. mhm. Mak dia tak setuju. Oh. Tak suka. Okey. Itu Itu masa sebab umur 15 tahun. ya. Oh, tapi duduk bersama tu berapa lama? Mana kahwin secara tak rasmi tu Heeh. maknanya berapa lama? Kalau ikutkan tahun, saya dia 14 tahun, sampailah 28 tahun, baru kita pisah. Sampai 28 tahun umur dia? Umur isteri? Bukan sampai, maknanya dia 28 tahun, campur dia berapa, 28, Alif tadi kata kahwin umur 15. saya 15, Isterinya 15, 14. Bertahan berapa heeh, tahun? 28. 28, 28 tahun. Maknanya lebih kurang ya, umur berapa? 42. 42 umur Alif? Mmm, Okey. Memang dia tak ada. punya, saya 43. Okey 43, dia Hmm, 42 tahun. ha, 28 tahun perkahwinan ya, ataupun perkahwinan secara tak rasmilah atau hidup ha, bersama dengan isteri hidup pertama ni. bersama sajalah kira. Tapi lepas tu tak ada daftar apa juga sama Tak juga? ada, tak ada.
Lepas tu berpisah begitu sajalah? Tak Ya, adalah perceraian secara rasmi? tak ada. Tapi Anak ada? ada, Berapa orang? masa tu 2. Masa tu alhamdulillah lah sebab masa tu anak dapatlah last lah. Mhm. Tahun 88 punya time anak dapat pergi sekolah, Dapat pergi sekolah. dapat register pergi sekolah. Okey, Kalau register sebagai warga negara, hmm, register tapi lepas kalau masuk sekolah lah. tak ada minta sijil nikah macam mana kalau Tak dia ada minta tak ada, perseorangan? mak itu dah tahun last Tapi lah, dua-dua anak ada IC semualah? ada. Okey, sekolah kan? Ha, Okey, ada 2 anak, maknanya anak tu ada lagilah sampai sekarang? ada, anak ada, sekarang pun ada mari tengok saya. Ada, baik baik lagi hubungan? Hubungan baik Anak lagi, lelaki perempuan? perempuan dengan lelaki. Agak umur berapa sekarang? Anak perempuan saya sekarang ialah 40. Dah kahwin Lelaki? dah. Lelaki 38. 38 tahun. Oh, dah Hmm. besar betul, dah dewasa dah. Dah Hmm. kahwin dah? Perempuan kahwin dah. Lelaki saya tengok belum lagi. Okey, Sebab okey. saya selalu nak harapkan dia masuk Islam tapi mungkin belum dapat hidayah lagi lah. Dia somewhere in Malaysia ni lah? Ya. Dia dekat KL juga. Masih berhubung baik lagi? Ya. Okey, itu yang baiklah. Ya, Alhamdulillah, itu doakan, kita alhamdulillah. doakan dia lah, semoga dapat hidayah insya-Allah. Yang anak perempuan pun masih berhubung lagi? Hubung lagi. Dengan yang bekas isteri? Ataupun dengan mak dia, isteri yang pertama? Mak dia dah meninggal dah. Oh, dah Tapi alhamdulillah mak dia dah meninggal, dah masuk Islam dah. Mak dia bila tu? pisah dengan saya. Ketika umur 38 tu kan? Ha, Lepas tu sekarang Alif dah Alif sekarang umur apa? 60. 60 Dia tahun. 58. Okey. Ha, Bila perempuan dah awal dah. bila dia masuk Islam? Dia bila masuk Islam itu yang saya tak tahu tarik dia. Anak Sebab yang beritahu? Anak yang anak perempuan? perempuan. Sebab Oh, dia alhamdulillah, masya-Allah. masa dia kubur, Ha. dia kubur dekat itu Oh, Sedang. orang Islam lah kan? Islam kubur Oh, anak dia bagi tahu. Bila anak bagi tahu? Anak beritahu mak dah masuk Islam tu? Isteri Sebenarnya Alif yang mak pertama? dia tak nak dia beritahu saya, tapi bila dia dah meninggal, anak terpaksa beritahu saya Yelah, yang yelah, faham, perempuan. faham. Baru saya tahu dia dah masuk Masa dia Islam. meninggal tu bila? Tahun bila? Ingat? Berapa lama dah? Baru saja. Baru saja. 10 tahun. 2 tahun. Oh, okey, okey. 2 tak Yelah, semoga Allah masuk tahun 2025. syurga. Bulan 4 dah kalau tak silap saya. Apa masuk Islam kisah syahadah tak tahulah. Tak tahu. Tapi Sebab bersyukurlah. masa saya dulu Hmm. syahadah, masa itu kita belum pisah lagi. Okey, okey. Lupa saya tanya. Ini menarik ni. Okey, Ah, maknanya tadi Alif dah berkahwin, umur 15, isteri 14, duduk bersama 28 tahun ya, 28 ke 28 28 tahun. tahun. Kemudian berpisah. Berpisah Ya. tu sebabnya berapa tahun? 30 tahun? Selepas apa tadi? 28. Selepas 28 tahun. Masa tu duduk mana? Kali terakhir duduk Ah. bersama di mana? Masa tu duduk bersama. Lepas tu saya pernah masuk penjara. Okey, masa tu duduk bersama. Ya. Di mana sebelum masuk penjara tu Alif dengan isteri duduk di mana? Masa Di tu Chowkit duduk lagi ke atau dia dekat Taman Konot. Taman Connaught? Lepas tu Ah, Alif masa bersama tu, masa tu dah ada anak 2 orang, ya, Alif masuk penjara. ya. Kenapa Alif? Ada kes lah. Cakap Ha, tak serius juga. okey. Lepas tu dia tak dapat cat saya. Terpaksa bebaskan saya. Okey, Alif, tadi Alif ada sebut masa bersama dengan isteri pertama tu, Alif ada ditahan, ditangkap polis. Kes ni kalau sebenarnya dah tengok muka saya pun nak cakap tu terang susah sikit. Sebenarnya saya pernah masuk penjara ada 3 kali dah. Jumlah hukuman saya 3 kali ini lebih 22 tahun saya duduk penjara. Ah, okey, apa, saya pun tak tahu, minta maaf. Ini Berapa tahun? 3 ha, kali masuk penjara? 3 kali 3 penjara, kali penjara. hukuman dia lebih 22 tahun. Total 20 tahun? 22. 22 tahun? Hmm. Ya, Duduk dalam gilalah. Saya keluar 10 tahun, lepas tu kena 6 tahun, lepas tu kena 6 tahun. Saya jumlah hukuman. antara umur berapa dengan berapa tu? Umur masa saya muda. Sebab itu 20, isteri 21, 30? sebab itu isteri pun tak dapat nak cakap apa nah. Alhamdulillah itu isteri memang Bertahan jugalah, dia sabar. tahan, dia bagus. Tahan sampai saya keluar. Tapi last Tiga ke adalah
ada yang cuci otak dia. Hmm. Itu pun Hasutlah, hasut isteri. hasut itu pun anak buah saya Melayu. Okey, tak apa. Ha, Alip 3 kali masuk penjara lebih kurang 21 tahun, 22. 22 tahun, on off lah kan. Hmm. Kesalahan melibatkan Kes jenayah lah. jenayah. Ha, Dia kata KK lah, kanun kanun kesesaan. kesesaan. Okey, betul lah. Ini kes belum siap lagi lah sebenarnya. Ha? Tak siap lagi. Dia orang tengah mungkin bila-bila dia orang boleh angkat balik ni. Mana Alip betul-betul masuk dalam penjara ke? Saya duduk riman saja. Riman macam mana boleh dalam penjara? Saya pun tak pandai sangat kan, Alip. Riman. Dalam riman, Kap ha, Riman bukan lock up je dalam lock up dalam balai polis. Kalau riman. hantar penjara macam dah jatuh hukum. Riman kalau Atau tahanan tanpa dia sebenarnya jenis macam mana ni? Saya pun kita kalau kena tangkap, ha, terus kita masuk lock up. okey. Lock up dia boleh tahan kita 14 hari. Okey, tahanan reman lah. Tahan riman. Ha, Kalau riman dah kalau habis, dia dakwa, ha, kalau tak dapat dakwa, tak kita tak dakwa mengaku, bebas lah. Kalau dia tak dakwa kita, kita mana dilepaskan. kita akan dihantar pergi Sungai Buloh riman. Sana riman boleh tahan kita 10 tahun, 15 tahun riman. Tak tahu bila bebas. Ini macam bawa pasal lain kot, Tak, pencegahan khas. Mana tak. tak dibawa ke mahkamah? Bawa. Didakwa. Didakwa, dia akan bawa riman. Ha, Riman akan tunggulah. okey, Naik mahkamah tak dapat jatuh hukum. Naik mahkamah tak dapat jatuh hukum. hmm. Sebab ada kes macam Dada punya kes. Ada yang sampai 15 tahun pun belum jatuh hukum. Oh, mana tak betul-betul dicari di mahkamah lah. Tak pernah jatuh hukuman bersalah ataupun tak di Belum. mahkamah. Lepas tu bila dia dah jatuh hukum, baru hantar penjara jugalah. Itu penjara juga. Hmm. Baru dikira bantuan. OKT. Ni betul Alip cerita ni? Memang betul. Masa tu penjara mana? Saya masuk. Ha, Penjara Budu. Kudu, Penjara Sungai Buloh. Sungai Buloh. Penjara Macam PMX dulu masuk Sungai Buloh kan? dia bagi saya sebab saya tolak air. Ya, sanksi bila awak keluar, itu orang Ya ke mati. Alip? Tak pernah cerita pun dengan saya. Apa tak ada Tak cerita, patut lah Alip. awak tak concern, tak tumpu saja. Ya ke? Tak tumpu lah aku. Awal masa itu kita pernah jumpa masa kes time. Saya Ya. ingat. Saya tak fokus masa tu lah. Awak tak Ataupun saya fokus. tengah pergi bilik air kot. Awak tak fokus. Tak fokus lah. Okey. Oh, ada je ke? Mana Alip masa tu masuk penjara Sungai Buloh, itu Saya PMX. masuk banyak penjara tau. Sungai Buloh, Yelah masa tu Simpan PMX. Inggam. Sebab Datuk Seri dia Anwar. 5 tahun dia akan buang kita, 5 tahun Yelah buang Datuk kita. Seri Anwar Ibrahim pun masa tu ada dekat Ada Sungai Sungai Buloh. Buloh. Tu Bagi tahun dia berapa tu? Saya pun tak tahun berapa tu. tahun Saya ingat PMX kena tahan dulu masa zaman Tun tahun Mahathir 1998, 99. 9 lebih. Saya ingat lagi saya kat Batu Pahat tu. Kalau saya tak silap 1998. Dengar berita Dia duduk mana penahanan, tau? mungkin 1998, 1999, 2000 ke atas lah. Ha. Sebab itu kali pertama kalau tak silap saya PMX Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika itu mula diambil tindakan oleh Tun lah kan. Hmm. Tapi maknanya peranjat lah ni. Saya pun tak sangka. Sebab saya Alip dalam kalau Alip dah bercerita tak tahulah macam mana semua saya boleh hidup nampak. saya sekarang, Isham dalam grup kita kawan lah. Saya sekarang percaya Isham dengan Abang Jai pun tak tahu. Abang Jai pun tak tahu. Hanya Isham saja kan. Kalau Saya setakat tak tahulah, saya sebenarnya pun dah kena lama tinggal kes apa ni, undang-undang jenayah ni. Tapi Alip bukanlah ancaman negara dah sekarang ni, dah memang baik, okey. Ha. memang dah Memang baiklah, ni kisah dululah. kisah Tapi kalau dulu. tak cerita tu orang tak tahu, tak dapat ambil pengajaran, kan. Mm. Okey, kembali pada kisah tadilah. Maknanya adakah ini sebab masuk penjara 3 kali ni, akhirnya isteri dah tak boleh tahan ke? Ini yang bawa perceraian ke macam mana? Atau perpisahan dengan isteri? Yang Hmm. pertama tu? Masa itu saya keluar, kawan saya bawa saya pergi rumah isteri saya. Hmm. Bekas isteri saya lah yang dah awam punya ni. Hmm. Saya masuk dalam, saya tengok ada lelaki itu. Itu anak buah saya. Dia takut. Dia takut? Dia takut saya. Okey, tak faham. Sebab saya, kalau kira saya bos. Okey, masih lagi ada title Samseng tu lah. Ya. Okey, Sebab Taiko. dia Okey, dia takut dengan Alip lah. dia takut juga. Apa kaitannya? Okey, yang bawa perceraian pula? Masa itu sebab saya pun sana
enjoy lah. Saya mhm. sebenarnya sangat enjoynya. Lepas tu, saya suruh isteri pergi beli barang. Dia hantar. Mhm. Hantar terus lari dah. Rumah pun tak nak dah. Bilik. Maknanya isteri kata nak beli barang, Makanan anak untuk saudara saya. bawa, Ha. terus tak balik-balik, terus Anak hilang. buah itu. Anak buah itu Melayu. Ha, dia bawa lari setiap alik. Dia bukan bawa. Dia dengan isteri saya dah duduk itu rumah dah sekongkong dah. Maknanya Maknanya dia saya masuk Alip penjara. syak, masa Alip masuk penjara, Dia dah isteri Alip dengan dia ada khianatilah curang Alip dengan dia dah curang dah. kenapa anak saudara Alip pula? Anak saudara macam mana boleh dapat straight? Anak saudara saya, anak buah saya. Anak buah, okey, Anak buah apa? okey, sorry, bukan anak Anak saudara. Anak saudara anak ni ada buah pertalian saudara, ini anak buah daripada tim kumpulan ha, kongsi gelap atau kongsi kelab. kumpulan Samseng lah, gangster Samseng lah, ni. anak Anak buah. buah, mana tak ada Dia kaitan dulu darah. kerja dengan Ini macam saya. cerita movie juga ni. Ya. Macam sebenarnya ini Macam cerita macam movie, movie. Hong Kalau Kong punya mafia. sebenarnya saya boleh buat, tapi saya dah hebat macam dah bau Alip cacing lah. kalau ada producer ataupun pengarah kat luar sana nak buat movie kongsi gelap yang original, lokal punya, boleh hubungi kami lah. Sebab saya pun tak beranilah buka sebab memang badan semua ada tatu juga saya. Okey. Sebab, masa dulu Sejarah silam dia, tahun 70-an, kalau awak nak jadi gangster, awak kena berani. Kalau tak berani, jangan jadi gangster. Macam sekarang saya selalu nasihat anak saya. Kadang-kadang saya ada anak tiri pun ada. Saya cakap, awak orang jangan ada sikit-sikitan nak pergi gaduh. Jangan. Ada faedah punya sebenarnya. Kalau boleh sabar, sabar saja. Nanti ada masa pakcik cerita sikit sejarah tentang kawan baik saya lah. Sebenarnya nak cakap saya kan. Saya pun tak nak cakap saya cakap cerita sejarah untuk dia orang dengar lah. Padahal sejarah tu sejarah Alif sendiri kan? Okey, Ya. okey, saya faham. Tu saya dapat tangkap lah. Ha. Okey, jadi isteri pun larilah bersama anak buah. Hmm. Tu Alif tak cari dia. Oh, Memang mula ingat cari. Tapi last saya ditahan oleh 2 orang. Iaitu anak saya lelaki dengan anak perempuan. anak tadilah yang menghalang. Anak Okey, saya okey, okey, cakap, okey. "Tu mak, Sudahlah, saya ayah." Kalau ayah, saya tahu ayah berani pergi serbu rumah mak mertua. Habis nanti ayah pergi serbu sana, ayah masuk penjara lagi. Habis nanti kita nak duduk mana? Siapa nak jaga kita? Very good advice. Ha. Nasihat yang baiklah. Saya Ha. setuju. Nanti kalau Alif mengamuk, Alif masa tu tengah baran, Tengah kena baran. semua Saya boleh. akan bakar nanti apa? Maknanya kalau Alif balas dendam atau sampai berlaku Nanti anak kematian, nanti Alif masuk penjara, dia orang tak ada mak, bapak pun sudah tak ada, sudah masuk penjara. senang kan? Ayah kan senang. Ayah buat, nanti siapa yang tanggung, dia orang kena tanggung. Betul, anak yang menderita. Saya pun fikir, saya bukan ayah yang baik. Tapi saya pun harap anak saya jadi yang baik. Terbaik bukan baik, terbaik dalam jadi Dengar pun kita rasa macam, oh, such a story, okey. sebenarnya nak jadi orang baik bukan senang. Saya selalu fikir balik kadang-kadang macam cakap kita dengan ingat balik zaman dengan sekarang pergi solat, adakah itu saya? Kadang-kadang saya pun ada tension juga sebab mungkin terlalu tekanan, ada sakit kah. Saya cakap, alah lebih baik mati macam dululah. Macam dulu lagi ada wang, lagi ada apa nama mabuklah sini sana. Tapi fikir balik itu semua dosa, nanti saya nak pergi mana? Okey, lepas isteri tu dah pergi, Alif pun dah terima hakikat. Okey, ke mana Alif lepas tu? Mana Alif pergi lepas tu? Ke mana Ke saya nak? mana Alif pergi selepas tu? Macam tema kita ni, mana yang bawa Alif kepada Islam? Saya jatuh teruk, Jatuh teruk. sangat teruk. Dari segi apa? Ekonomi? Bukan, Kesihatan? bukan ekonomi. Saya jatuh sangat teruk macam orang penagih lah.
Maknanya kekecewaan kerana ditinggal isteri? Kecewa sangat. Sebab apa? Nak pergi cari orang yang buat saya tak boleh. Dah Okey, janji dengan anak. okey. Habis orang tanggung. Orang tanggung diri. Saya macam orang kasau. Hmm. Kasau sampai saya macam orang apa dah, pergi tong sampah, cari makan, Ya ke? sampai saya gila. Oh, Ah, sampai gila? Gila? tension, stres sangat, Ha. sampai saya tak tahu apa nak buat. Siapa sebenarnya saya, semua lupa dah. Anak saya pun saya lupa dah. Saya makan dekat tong sampah, paksen dekat dalam pirut, Betul ni, Alif? dan Hmm, dalam tong sampah saya dalam cari makan. Alif pernah buat macam tu? Bukan pernah buat itu dulu. Hmm, Memang memang buat? begitu. Masa tu umur berapa tu? Lebih kurang 40 lebih lah. 40 lebih? Belum Islam. Kecewa, Lagi berapa passion, tekanan, lepas semua. tu hingga menyebabkan Alif macam tak boleh, macam tak dapat mengurus diri ke? Tak. Macam tidur dekat tong sampah, jamuk, gigit, tikus, kunia pun tak ada apa. Tapi Alif bukan gila, bukan ni lah, cuma macam frust sangat ke atau sampai tak nak jaga diri ke? Bukan, otak masih, maknanya Masa fikiran masih dah betul? fikir dah lepas dah semua. Karena jadi manusia dah. Macam dah tak peduli lah. Tak Tapi peduli fikiran dah. tu sebenarnya okey lagi, cuma Hmm. jiwa tu dah kacau. Dah habis dah, dah tak nak dah Kerja masa pun tu. tak nak apa. Habis Apa pun gangster masa tu macam mana? dah tak ada gangster lagi dah. Masa itu dah macam sampah masyarakat. Sekarang Homeless macam orang. dah jadi Oh. kongsi klub sampah masyarakat. Habis anak-anak macam mana? Anak-anak Anak masa saya tu? pun tak tengok Dia tak, masa tu. anak pun dah tak duduk bersama. Saya telefon tak ada, dia orang langsung tak dapat cari saya. Tapi dia Semua lepas dia bagi nasihat, kata jangan cari mak dia, jangan buat apa-apa, nanti kan dia orang susah. masa Tapi dia itu orang sendiri, saya total loss semua. anak-anak pun duduk tempat lain tak? Saya pun tak tahu dia orang dekat mana, saya pun tak ingat lah, tak ingat. Oh, okey. Memang masa tu sampai Kerja tak ada, saya duit tak ada, apa tak ada, semua lah. sebenarnya ada satu kawan lah. Pandai pula masa tu cari makan. Cari plastik, pergi jual, belilah nasi. Baru tahu Nalip dalam keadaan tak keruan, tak Macam ni kacau macam tu. setahun lebih. Banyak orang cari saya sebenarnya, bukan tak ada orang cari saya. Cari untuk Cari saya, nak hmm, tahu saya dekat mana. Tapi yang tak ada orang dapat. Tapi alhamdulillah tak tahu berjumpa seorang kawan. yang nak tolong lah. Dia memang nak tolong kawan kawan dari kecil gangster sampai besar sampai tua. Cina, Melayu. Cina. Okey ya. Ha. So, Dia ternampak saya. Dia tanya, awak awal lah. Saya cakap, saya sebenarnya tak ingat nama saya sendiri. hmm, Nama saya teruk, awal teruk dulu. jugalah. Habis Ha. Alip duduk mana? Tidur mana-mana, sampah tempat sampah. Masa tu kat mana? Mana pun tidur lah. Tu kawasan sana okey sikit. Ada polis selalu tangkap. Berapa lama Alip dalam keadaan macam tu? Setahun lebih. Tahun lebih. Lepas tu kawan jumpa, Kawan siapa jumpa. kawan ni? Nama dia apa? Ha? Nama? Dia tak tahu sekarang, saya pun tak tahu dia mana. Nama tak mahu cakap dia. Okey. Dia sewa satu bilik untuk saya. Dia mandikan saya. Dia cakap, selalu mari beritahu saya, awak ada anak. Ingat tahu. Dia pun bukan Islam lah masa tu. Dia bukan Islam. Dia cakap, Cina. awak ada anak. Awak ada anak. Baru perlahan-perlahan ingat balik. Bila dia ingat balik, tapi saya pun tak nak campur dia. Hmm. Sebab saya tahu dia punya latar belakang Pun gangster lah. bukan gangster. Dia orang ada penagih lah. Oh. Tu kawan memang setia lah. Tapi Alip tak menagih lah masa tu, Tak. tak susah Saya juga. pun suka, sebenarnya dia punya hutang budi saya tak dapat bayar lah. Saya makan sampah, saya angkat suap dia makan. Kalau Hisham boleh tak? Sampah tau. Saya terpaksa angkat, Tak saya tahulah. makan, Harap saya suap. Boleh tak? tahap itu Dia boleh makan. Dia boleh telan dengan saya. Cik paling bawah kehidupan lah. Cik paling bawah. Saya jatuh sampai macam ni. Awak jangan cakap siapa keluar gangster, semua mewah. Lepas tu macam mana Alip pulihkan diri lah, hingga bawa, masih jauh lagi perjalanan ke Islam pun ke masa tu? Masa tu jauh lagi. Lepas tu, saya tak ada tempat nak pergi. Okey.
Saya pun pergilah, pergi 9. Negeri Sembilan. Hmm. Okey. Sendirian kan masa tu? Sendirian pergi Mhm. daftar masuk Hmm. nak belajar Islam. Masa tu belum Islam. Lepas Alif dah mula pulih, kan dia ada kehidupan yang penuh cabaran yang daripada berada di bawah titik paling bawah kehidupan lah, the lowest point kan, of your life kan. Mana sampai Alif macam nak kata sasau tu, sampai makan kat tempat-tempat, ambil makanan di tempat-tempat sampah, sehingga tu Alif dibantu oleh kawan baik Alif lah, yang Alif tak nak sebut namanya, seorang Cina yang mungkin kehidupannya agak pun susah juga, tapi bantu Alif, ingatkan Alif tentang anak-anak dan sebagainya. Alif dah ditinggalkan isteri dan sebagainya kan. Jadi kemudian Alif mula okey, tetapi Alif kemudian kata Alif mula nak belajar tentang Islam ni. Alif Ya, pindah atau pergi berhijrah ke Negeri Sembilan. ya. Okey, boleh cerita tak macam mana yang tiba-tiba Alif gerak hati nak belajar tentang Islam ni? Ni Mmm, satu se perubahan yang sangat besar. perubahan ni Hmm, sebenarnya dah lama dah. okey. Tu Seb selepas Alif mula dah pulih lah kan? ah, seb saya sebelum, ah, pisah dengan isteri kan, yang Okey okey pertamanya, okey. saya suka dengar azan. Okey, suka dengar azan. Bila saya pergi disko Ha, balik, ha, pukul 5 ha, lebih, ha, saya suka bela ikan. ha. Masa itu kira adalah sikit modal untuk buat macam, mari dekat bilik kan, Hmm, 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 hmm. bela, flower horn. Flahon, okey okey. Flower, ah, ah, ikan Yalah hiasan, flahon yang besar flower. kepala tu kan, apa, Kepala itu saya mahal kan? bela banyak. Masa tu memang dia punya Masa itu memang, famous lah, famous. trend kan? Trend satu ekor ada sampai 14,000, ada 8,000, paling pun 1, 2 ribu lah. Saya ingat zaman tu. Ha, Okey. sebab itu, Especially the Chinese yang suka kan? ini saya suka sebab dia Ada cakap ong ke apa. ada ong, ada nilai wang yang besar Saya lah. suka Okey dengar azan masa itu okey. pagi sebab Subuh? ya, sebab Hmm, saya balik dari disko dah hmm, subuh. okey Bila okey. Allah, saya pun, Oh, okey suka okey. macam ni Baik baik dengar. masa dengar tu tak mabuk? Mabuk dah, dengar Masuk. mabuk. Memang mabuk. Tak Okey okey dah. tipu punya. Alright Sebab alright. saya dalam Masa disko, tu azan kat mana? Masjid mana? Ingat? saya masa itu duduk dekat Koperasi Polis, tapak. Apa? Masjid apa masa tu? Masjid itu dia bukan masjid lah, kira Wow, surau okey lah. okey. Rumah saya tepi surau sajalah. Masa Alif dengar azan subuh tu apa yang Alif fikirkan? Alif Saya suka tapi bila saya dengar, saya rasa tenang, tapi kepala saya goyang lah. Tapi tenang. goya Bila ten bi tenang dalam kegoyangan kuat. ah, ah. Goyang dengan ketenangan. Tapi bila dah lama Okey. lama lama, Mhm. saya hati rasa macam sangat tenang. Masa Alif dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu Alif ingat apa masa tu? Tak ingat apa itu sebab Dengar ayat itu pun saya tak tahu apa. okey, dengar macam seronoklah, macam tenang je Senok, lah, tenang. tapi tak faham Memang, apa-apa. Okey tak okey. tahu apa makna dia. Tapi bila kita dengar, saya suka, sebab masa itu ada satu macam ni tengok ikan. Tergoyang sampai sampai Ah, enjoy azan lah. sangat enjoy azan. Kadang-kadang dia sebelum azan dia ada zikir pun saya suka dengar Oh, juga. Dari tarhim. sana mulalah. Tarhim, tarhim. Ha. Saya bukan suka dari orang cakap dengan saya, tak ada. Sebab Okey. saya tak pernah ada kawan cakap dengan saya, macam ni, macam. Dah umur dah 40 lebih lah. Mana okey, Alif enjoy azan, suka dengan azan, especially dekat subuh. Alif pun Mhm. bawa balik, tak tidur lagi tu kan. Itu. Okey, lepas tu macam mana yang boleh tertarik sampai nak belajar Islam tu? Yang ni Alif suka azan tu Alif pernah Ya, cerita dengan ya, saya, Alif sebab pernah cerita dengan saya. Cuma lepas tu macam mana Alif boleh membawa Alif, macam mana boleh membawa sebab Alif belajar? isteri saya, bekas isteri saya, Hmm, dia Sarah info. okey. Dia cakap, kalau masuk Islam, Mhm. dapat cuci rekod lama saya. Macam mana tu? Dapat cuci rekod lama saya. Dia cakap, masuk Ha, Islam dapat cuci rekod lama lama. Alif. Maknanya apakah yang saya faham ni betul? Dapat bersihkan dosa Alif ke apa? Dia sebenarnya bukan dosa tau.
Mungkin dia cakap dosa ke atau dia cakap boleh cuci rekod saya. Rekod tu kalau bukan Penjara punya rekod kah? oh, Ah. okey. Tak smart betul aku ni kan. Saya ingat kan macam kefahaman orang Islam ialah kita selalu selalu sampaikan fakta yang penting ni bila kita Ah, masuk Islam, kembali kepada fitrah, kembali kepada yang kita percaya revert lah kan, bukannya mhm, convert. Mana kembali pada agama yang sebenarnya bagi setiap manusia tu. mhm. Jadi insya-Allah maknanya kita yakin segala dosa-dosa lalunya Ya, bukan di itu sebenarnya. diampunkanlah, Ha, dimaafkan kan. hmm. Ini lebih pada bersifat keduniaan, okey. Yang ini dah Menarik tu mana isteri kata, "Oh kalau you masuk Islam, rekod-rekod you bersih, ha, you punya rekod dicucikan." Maknanya ya, kesalahan jenayah ke apa benda ke yang taklah betul kan, tak tak betul. betul. Sebenarnya itu semua Kenapa dia cakap macam tu? sebab dia tahu saya kan pernah masuk, Yelah kenapa dia ingat dengan masuk Islam boleh settle pula ada orang masalah tu? ajar dia dah. Oh, okey Dia pun okey. dengar dari info salat. Sebab masa itu kita Ha, belum pisah, dia pun ha, ingat nak macam ni, nak Alif rasa cuci. itu yang dimaksudkanlah Ya, untuk membersihkan sebab rekod-rekod jenayah memang itu dia yang cakap kan. okey cakap. Lepas tu Alif cakap macam Mhm. mana? Alif respon, Alif percaya ke atau Alif cakap apa? Percayalah, Oh, Alif percaya. percaya, percaya itulah sebab saya pergi masuk Islam dulu. Maknanya masa tu nak pergi belajar Islam untuk membersihkan rekod-rekod perangai buruk dululah masa mudalah ataupun kesalahan-kesalahan Ah, jenayah, kesalahan perangai-perangai ah, ataupun kelakuan yang tak eloklah. Oh, menarik itu juga lama tu. tau itu sebelum saya pergi Seremban, Okey dia sebelum dah cakap. dah cakap. Ah, tahun 2009 ke? Masa tu 40 tahun lebih lah umur. Ah, Mana Alif peganglah benda tu, kefahaman tu lah. tak, saya ikut saja. Yelah mana Saya Alif tak nak gaduh dengan dia, sebenarnya oh, saya dah tahu dah tak mungkin punya. tak mungkin. Oh, Alif tak percayalah. Sebenarnya saya memang tak Tak percaya, tapi percayalah. saya tak nak gaduh dengan Tak nak dia. gaduh dengan dia. Sebab saya tahu mana Tapi mungkinnya. Tapi tak menjawab soalan saya lagi. Tadi Ha, Alif suka azan, tapi jadi apa yang mendorong Alif untuk belajar pergi Negeri Sembilan tu? itu Dan masa tu dah berpisah dengan isteri dah kan? bisa dah, Ha, dah bisa yelah. dah. Alif Dah tak bisa percaya saya Alif tak percaya yang hmm, rekod-rekod jenayah ke kesalahan lampau tu hmm, boleh dipadamkan dengan masuk Islam. Okey, fine. Tapi Alif memang minat azan. hmm, Jadi selepas isteri pun dah tak ada, hidup pun dah yang kacau bilau pun dah mula pulih, dah normal kan, dah okey. Alif mula tergerak untuk belajar Islam. ya, Jadi apa yang menyebabkan Alif tergerak tu? Hanya semata kerana azan ke atau apa? azan, Kerana azan lah. memang azan. Ini Mana azan dari macam dulu. mana Alif tahulah azan tu orang Islam punya? Ya, Jadi kerana itu Alif berniat nak belajar tentang Islam? ya, Kita make it clear Alif, okey mhm, tadi Alif minat azan, kan Alif azan bagi keterangan walaupun mungkin masa tu Alif mabuk ke tak mabuk tapi dengan azan ni rasa seronok dan tenang kan? Dan Alif tak percayalah rekod bahawa masuk Islam ni boleh apa, Alif tak percayalah kata-kata isteri Alif dulu tu yang masuk Islam ni boleh bersihkan rekod Alif daripada jenayah lampau ataupun kelakuan-kelakuan atau aktiviti-aktiviti masa masa lampaulah yang tak elok tu. mhm. Jadi kenapa sebenarnya yang menyebabkan Alif nak ambil tahu, nak belajar tentang Islam? Kerana azan semata-mata atau benda lain? Azan semata-mata. Okey, jadi Alif tahu azan tu orang Islam yang buat yang Ya, lafaz lah. memang. Tak tahu makna tapi tertarik. Tak tahu. Tak tahu tapi saya suka dengar azan. Okey. So Alif fikir masa tu nak belajar bahasa Islam. Ya, sebab itu saya Mhm. pun seorang, lepaskan Dekat sikit semua, Alif. Okey. saya pun dah seorang diri dah. Mhm. Dah nak jadi orang gila dah jadilah. Nak jadi balik orang sihat mungkin angkat masa lah. Ha, Okeylah cubalah, cubalah belajar. cuba. Sebab azan dengar sebab masa itu mula saya selalu pergi tengok, kadang-kadang ada jalan kan. Mhm mhm mhm. Dekat Pirut pun ada street dakwah juga, ada orang kasi ah, Saya itulah ah, mot untuk belajar tengok information tentang kadang-kadang Islam lah. ah, Okey, jadi pada umur 40 lebih lah, Alif nekat nak pergi Negeri ah. Sembilan. Macam mana boleh fikir Negeri Sembilan pula? KL kan Sebab banyak pusat Islam, banyak saya ada masjid negara. satu Ha. kawan India ikut saya, dia nak Mhm. ikut Hmm. sekali, Hmm. "Jom kita pergi." Kenapa pilih Negeri Tapi Sembilan? sebab saya kenal satu kawan lah, Mhm. dekat Pirut juga, Okey. dia pun duduk Negeri Sembilan. Oh dia Saya ingat kalau pergi sana, sama-sama. dapat masuk, tumpang rumah dia dulu. Oh, siapa Oh, kawan tu? Ada ah, jasa dia? itu pun orang tak baiknya.
Saya kena mi orang semua tak baik punya. Dulu saya kena mi orang, Dah hilang kontak dengan India ni. semua hilang kontak dah. Okey, Hmm. macam mana okey, ceritakan terus, macam mana Alip boleh masuk Islam? Lepas Di tu Negeri saya Sembilan? jumpa Masuk saya Islam di Negeri sampai Sembilan? Okey. lepas tu orang cakap, Hmm. awak kalau nak belajar Islam, awak kena pergi main saja. Main. Majlis Agama Islam Main Negeri Sembilan? Negeri Sembilan. Okey. Yang sana saya jumpa, masuk itu tempat, jumpa itu Ustaz Syam. Ustaz Syam? Ya, Ustaz Syam. Okey, Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Ya, Ustaz Syam. Hidup lagi Ustaz Syam tu? Cina Ada lagi? itu. Cina? Cina. Ustaz Syam Cina? Cina. Oh, apa nama panjang dia? Ni tak apalah, benda Sasani baik. Xiao. Sasani Xiao. Macam mana boleh Syam pula? Sasani Xiao? Dia orang Sasani? Panggil Syam? panggil dia short form Syam. Oh, Lagi satu, gabungan lah. Ustaz Taufik. Sasani Xiao. Bos saya bos Taufik. yang Sarizan Ibrahim. Tu bos lah. Lagi ada satu yang mata punya, saya pun lupa nama dia. Betul-betul Alip berhutang budi dengan dia siapa? Saya berhutang budi. Ha. Allah. Okey. Yang manusia. Manusia. Yang dekat Negeri Sembilan yang Macam mana nak cakap hutang budi? kalau yang mendekatkan Alif banyak tentang Islam. Memang Ustaz Syam lah. Sasani Xiao tu apa? Sasani Xiao. Sasani Xiao. Dia banyak galakkan saya, beri peluang saya. Saya mula-mula tak kerja apa. Lepas tu saya pula digalakkan sapu lantai dekat office. Saya pun sapu lah. Lepas tu dalam masa berapa bulan lah, 2 bulan lebih, saya diberi kerja sebagai rakan ziarah. Rakan ziarah. Ya, alhamdulillah saya kerja rakan ziarah dan maknanya dia setengah kerajaan, setengah swasta. Saya Alip, pun itu dah kerja. macam jauh juga tu. Maknanya Alip tak belajar di Majlis Agama Negeri Sembilan, betul? Di bawah pantauan Ustaz Syam ni, Sasani Xiao ni. Okey, berapa lama ambil masa sebelum Alip melafazkan syahadah, mengucap masuk Islam secara rasmi? Saya saya kat sana, saya kalau masuk Islam saya, saya Masuk bila tarikh sebenarnya? Ingat? 11 bulan 6. 11 hari bulan 6 2015. 2015. Pada umur sekitar 40? Dekat 50 lah. Dekat 50. 40, 9 macam ni. Okey. 2016 2015. 2015. Okey, 2015 bulan 6 Okey, disyahadahkan oleh siapa? Disyahadakan Ustaz Sasani Xiao tu dengan Ustaz Jasni. 2 orang. Secara rasminya Alip masuk Islam lah. Ya, secara rasmi. 2015. Tapi saya mengenali Islam tahun 2009. 2009. Saya pergi sana. Saya sampai pergi Pekim Selangor tau. Tapi dia orang tak daftar saya. Maksudnya masa tu Alip, kata Alip tadi Alip nak Alip pergi belajar kat Negeri Sembilan. Ya. Saya sebelum itu saya pernah pergi Pekim ikut orang. Dia bawa saya. Tapi syahadah, tapi tak ada daftar. Dia orang tak daftar saya. Itu berapa tahun sebelum yang rasmi ni? 2010 dah lama masa beza tu. tu, dah 5 tahun. 5 tahun lah masa 5-6 tu. tahun, 2009. Saya sebenarnya, nak cakap betulnya Hisham, saya sebenarnya pergi sana sekejap pergi belajar, pergi sana sekejap belajar. Okey, let's make it clear Alip. Maknanya masa Alip dah okey dekat Kuala Lumpur kat setapak dekat Taman Kanak. Kat P Road tu, jadi Alip pun dah mula tertarik dengan azan tu, dah mula nak belajar tentang Islam. Mana sebelum pergi Negeri Sembilan tu atau selepas pergi Negeri Sembilan tu Alip juga dah pergi tempat lain. Sebelum tu dah belajar juga sikit-sikit kat tempat lain. Contoh di Perkim Kuala Lumpur. Mana-mana lah. Area Kuala Lumpur ke mana? Selangor ke Kuala Lumpur? Dekat KL jugalah. Dekat KL jugalah, dah belajar lah. Berapa tahun jugalah maknanya. Maknanya dia saya pergi sana sekejap. Nak tahu saja. Okey, habis kata dah macam dah bersyahadah secara tak rasmi dekat Perkim? Itu
first time saya pergi, dia Ha, orang bawa saya pergi. okey. Tak tahu, apa, ada ampau ke apa dia Ha, orang cakap. ha, Tapi bila barang saya tak dapat tak dapat tengok, tak ada apa-apa, ha, dia orang dah angkat dah. anggap apa? Barang kan kita syahadah mesti ada Goodies? Ada apa? kan, sejadah ke Oh, apa. barang-barang Itu hadiah lah. orang bawa saya Ha, mari punya, ha. semua dia angkat dah. Oh, tapi mana okey lupakan pasal barang tu lah. Maknanya Alif dah syahadah lebih awal. Ha, Yang ngucap syahadah tahu kan? ha, Pada 2009 tadi 2010 lah. 2010. Okey, kat Perkim Hmm. Perkim Selangor ke KL tak ingat? Heeh, pergi Selangor lah. Perkim Selangor. Masa tu 2010 tu Alif dah rasa Alif dah syahadah. Hmm. Tapi ada rekod lah. Ada pendaftaran dan tak ada usaha untuk bagi Alif lebih faham lah apa yang berlaku selepas tu. Alif tak follow up sendiri ke? Ha? Alif tak buat semakan sendiri ke? Rujuk pejabat Perkim tu balik ke pejabat agama Sebab Selangor ke Maim apa, sebab saya Majlis Agama ke? saya tahu Ini sebelum 2015 kita cerita? Sebelum 2015 lah. 2015. Hmm. Mana lepas Alif Saya syahadah pun yang dah pertama? kerja dekat Main dah, masa itu. Ni Saya saya kerja bukan maksud saya saya tadi. kerja dengan Main, saya beritahu Ah, Islam dulu. Ini okey, 2015, okey. 2000 tat 2001 Hmm, ha. saya dah kerja dekat Main dah. Negeri Sembilan lah, Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Oh, makna katalah Saya lepas kerja sana 4 tahun baru okey, saya okey. check. Okey, saya mudahkan cerita Alif 2010 Alif masuk Islam, atau bersyahadah di Perkim Selangor, tapi tiada tindakan susulan, tiada pendaftaran, tiada rekod lah. Hmm. Jadi Alif agak tak puas hati lah, macam Hmm. Islam ni main-mainkan Alif kan. Jadi Hmm. kemudian Alif 2011 Alif dah pergi Negeri Sembilan lah, Heeh. dah mula terlibat diri dengan Masa itu tu, belum, saya tak tahu. atau apa yang mana satu Saya belum syahadah, saya tak tahu lagi. Alif tak 2015 ustaz tolong saya cek baru saya tahu saya belum syahadah. oh, okey, okey, okey. Ha. Okey, okey, 2011 saya kerja dekat Main. okey, harap penonton pun faham lah. Kalau tak apa faham pun, saya pun lambat sikit nak faham ni, tapi dah mungkin maknanya kemungkinannya Alif tak syahadah pada 2010 ke? Alif sedar, Alif bersyahadah 2015 yang rasmi Ya. betul? Hmm. Kan? Yang daftar, yang rasmi, yang Alif betul-betul sedar bahawa Alif bersyahadah 2019 bersama Ustaz, Syam tadi. 2015. Ayat 15 maksud saya. Jadi Alif kembalikan ingatan Alif pada 2010 tu, memang Alif Mhm. ada buat perkara yang sama syahadah ataupun Ya. sebenarnya Alif ingat dah syahadah tapi belum? Saya Dah syahadah juga? pergi Okey, okey, 2010 okey, syahadah okey. dah. Berusaha dah syahadah, cuma tindak Tetap balas hmm, ataupun tindakan selepas syahadah tu tak jelas, sehingga tak sebab ada rekod hmm, dan tak ada daftar, betul? saya ada Tak ada, nanti suruh dulu clearkan. hmm, Okey. So, sehingga kemudian Alif macam kecewa, macam tak ada tindakan susulan, macam main-main Alif, tapi hmm, Alif masih tak give up lah tentang Islam. ya. Sebab tu Alif kata tadi 2019 Alif dah mula join dekat Negeri Sembilan. Hmm, Tapi masa tu ibarat belum syahadah yang kedua lagi lah kan. ya. Sehingga akhirnya disemak semula 2019, dah Alif macam Islam macam tak Islam jugalah masa tu kan, tak pasti Hmm, secara rasmi lah. hmm. 2014 termasuk 2011 ni join Majlis Agama Islam Negeri Sembilan ni sebagai apa? Ya. Oh, kerja. Masa Main. tu diorang anggap Alim sebagai Islam atau belum? 2011? Dia orang dah anggap saya masuk Islam dah. Oh, okey. Makna Alif sedarlah Ah, 2010 Alif dah masuk Islam. ya. Cuma Alif tak tahu Alif ni dah dirasmikan, dah Heeh, didaftar ataupun tidak. Jadi ya. pada 2011 Alif sertai Majlis Agama Islam Negeri Sembilan dengan kefahaman Alif Islam, Hmm. Muslim, betul? Saya asli ingat saya dah Islam. Saya Okey, dah okey, okey, Islam. okey, Saya okey. dah Islam. Fahamlah kan. Ah, Tak apa. ada sikit confuse, marah juga. Sebab apa? Saya Ah, ingat saya Islam. Tapi nanti sini cek 2015 saya belum Islam. Ingat tak nanti okey, Ustaz okey, Syam akan salah faham. faham. Hmm. Alif ini tipu. Bila dia semak-semak, bila agaknya Betul-betul. bila Alif dah join sebagai seorang Islam, mualaf, mereka pun layan Alif dengan sebagai Ah, saudara baru. hmm, Tapi akhirnya siapa yang sedar agaknya dia semak rekod 2015? ada. Alif sendiri yang cek atau dia orang semak Dia tiba-tiba? orang yang tolong saya cek. Mungkin masa tu Alif tertanya-tanyalah, aku ni Heeh. betul-betul daftar ke tak? Hmm. Saya Okey. pergi minta kad sebenarnya. Oh, okey, okey, okey. Saya nak minta Pekim punya dekat Pekim Selangor, bila kita dah daftar, kita mesti ada satu kad. Kat Islam lah, Ha, okey. Ada? tak ada. Dan kemudian terbuktilah rekod pun tak ada? Ke, Tak ada tak ada. daftar? Okey, tak apalah. Mungkin Cari-cari, mungkin ada sesuatu yang berlakulah kan, tak tahu lah kat itulah situ. yang
Ya. kenapa saya Tapi pun fikir insya-Allah Alif, di sisi Allah, Alif dah Islam 2010. Kita mhm, yakin Alif dah Islam 2010 masa bersyahadah di Perkim Selangor. Cuma daftar tu urusan dunia, mhm, urusan prosedur dunia, prosedur untuk kemudahan urusan di dunia. Jadi tak ada masalah lah di sisi Allah. Nanti Alif dah sertai Majlis Agama Islam Negeri Sembilan sebagai staff ke, sebagai part time staff ke, atau sebagai kita aktivis pakai ke? kita ini rakan ziarah. Rakan ziarah, oh tu Ah, besar tu. Nak katakan sebagai staff bukan, kita tapi pakai ada vest allowance juga. lah, ada allowance lah. Ada allowance. Maknanya dia dah Allowance serius gaji. juga tu orang-orang kita yang dalam Islam, especially born Muslim ni, Melayu pun tak ramai yang join rakan ziarah, yang terlibat dalam kerja-kerja dakwah, kebajikan bersama-sama dengan Jabatan Agama atau Majlis Agama Islam. Okey, so clear Alif, jangan risau. InsyaAllah, syahadah Alif di sisi Allah sah, kan, 2010 Alif dah Islam. Kan? Cuma rekod dunia je lah kan. Tapi 2015 secara rasminya Alif bersyahadah semula kan, dan direkodkan dan didaftarkan sebagai seorang Muslim, Islam. Mhm. Mualaf lah, baru-baru. Tapi sebenarnya dah 4 tahun dah, dia tak baru sangat lah. Okey, dah mana dah aktif, dalam aktif dalam rakan ziarah ni bukan senang. Maknanya bersama-sama dengan staf pejabat agama, Majlis Agama Sekejap, Islam pergi ziarah sama ada orang yang belum masuk Islam atau orang yang orang mualaf yang perlukan bantuan. Oh. ya. Apa lagi Alif Macam tengok tu? perkebumian, banyak juga kita punya Hmm, kerja, pergi macam pergi tempat orang sekretari okey okey. dalam sebenarnya, program dekat main banyak. Bos. Kita okey. Okey, 2015 Alif pun masuk Islam di Negeri Sembilan yang didaftarkan secara rasmilah dan terlibat dengan apa, dengan rakan ziarah, mana Hmm, program-program main, dapatlah allowance sikit insya-Allah. Alif duduk mana masa tu? Dah mula duduk seorang diri dah masa tu kan? ya, Duduk di quarters ke, bukan macam saya keluar duduk sewa sewa lah? rumah dengan satu ustaz. Okey, saya kira masa tu Alif dah serius lah sebagai seorang Muslim, dah Hmm, mula committed, dah belajar fardu ain semua, proses-prosesnya. Bagaimana mengenali isteri sekarang? Cuba hmm, cerita sikit, keluarga isteri sekarang. sekarang, saya ini isteri saya ialah Hasnah binti Maran Dia dah sebut, Manan. saya bukan saya Hmm, sebut. Hasnah, okey, Hasnah binti Manan. okey. Berapa Ah, lama lepas tu yang kenal sebelum masuk Islam tu? saya kenal dia masa saya mengajar kelas di Mainlah, Negeri Sembilan. Okey, to Saya make it clear, okey, to apa, eee, okey, untuk sahkan Alif masuk Islam bukan kerana cinta, bukan kerana mhm, wanita, tetapi kerana ingin mengenali Islam itu sendiri. Okey, betul? ya, saya dah Dah masuk belajar Islam tu, dah bersyahadah tu, ha, barulah bibit-bibit percintaan, okey, kan, bibit-bibit perkenalan dengan isteri sekarang tu hmm, baru berlaku. Okey, hmm. cuba cerita Alif. Saya kahwin masa itu ialah bulan 10, 2015. Masa tu masih di Negeri Sembilan? Di Negeri Sembilan. Lepas tu saya berhentilah, saya terpaksa berhenti, balik ikut dia dekat Melaka. Lepas tu balik, cari kerja yang ringan punya dekat Sorong Tuku bela ayamlah, Ini sekarang kat Melaka lah, kat Melaka. kampung Kak Asnah, Bukan bukan, Sorong Tuku, Pulau Tuku, Masjid Tanah. dari sana. Ada sana ada orang nak cari pekerja kan, Hmm. bela ayam. Saya pun minat. Alif duduk dengan Kak Asnah lah masa tu? Apa Duduk bersama Kak Asnah dah lah? lah, dah kahwin dulu Setahun? Okey okey okey. Mana selepas di-diagnose, disahkan kanser, lah lebih kurang hmm. setahun tinggal bersama dalam perkahwinan dengan Kak Asnah, Alif pun berpindah, ke Melaka. Di mana tu, kampung apa tadi? Saya pandai gundur. Saya duduk Pantai pandai Kundo, gundur, saya kerja dekat Sorong Tuku, Pulau Tungku, Masjid Tanah. Masjid Tanah. Jaga ayam lah. Mhm. Okey, bagaimana cabaran selepas tu Alif? Oh memang Perkahwinan susah perkahwinan lah masa perkahwinan tu. elok, bahagialah insya-Allah, Masa tu nak kira bahagia, kewangan memang masalah lah. Hmm. Tapi, okeylah Cabaran kira, kewanganlah, hubungan kewangan suami lah. isteri baik, alhamdulillah kan? Saya Okey. tengok Kak Asnah seorang yang Hmm, begitu suportif, menyokong, heeh, sabar kan, dan kuat dalam perjuanganlah bersama. mhm. Okey, maksud Alif cabaran kewangan tu macam mana? Sebab saya tak ada
wang tetap dah. Tak ada wang. Sebab saya masa saya kerja dekat Negeri Sembilan, punya wang ada. Hmm, okey okey. Sebulan kurang-kurang ada 2,000 lebih. Okey okey juga tu, Heeh, Tapi bila pindah Melaka kerja sendiri, kerja ada dengan dah. kilang, Tak, saya takkan kerja dengan bela ayam. Bela ayam saja? Baru Okey, dapat 1,003. okey. Beza dia tak cukup Tak untuk cukuplah. lagi tu masa dia tengah mengandung. Oh, okey. Anak bongsu ni lah, anak yang Anak yang anak dari perkahwinan dengan Kak Asnah lah, ha, Apa nama anak, Zuhairi. Zuhaili. Ha, Dah berapa umur sekarang? 10 tahun lah. 1 tahun. Mana perkahwinan Alip dah 10 tahun lah kan? Mhm. Alhamdulillah lama bertahan. Doakan sehingga ke akhir hayat lah Amin semoga dia. amin amin. Okey, sakit ni Alip, bila dah disahkan sakit kanser prostat, mana cabaran dia tu? Bagaimana keadaan dia tu? Hai, penyakit Kembangan dia ni, makin baik atau macam mana? memang tak boleh baik. Dia Maknanya kalau baru berkahwin dalam setahun dah disahkan kanser prostat, mhm, sekarang ni dah macam 10 tahun, 9 hmm, tahun, betul? hanya makan ubat sajalah. Bertahan je lah. Bertahan dengan ubat Ah, saja. saya tak faham sangat ni Alip, minta Hmm, maaflah, Prostat saya tahulah, prostat hmm. pun jenis 2, kalau ada sakit prostat, hal masalah prostat satu hal, bila dah masuk kanser prostat lagi lagi berat kan? Sebenarnya kanser prostat dia kencing nanah. Oh, Ha, berlaku ha. Lalu ini sakit kencing nanah. 10 tahun dah ni, Ha. 10 tahun, 9 tahun, Saya pakai beg pun pakai oh, 4 tahun lebih. Ingat tak masa mula-mula kena dengan saya ingat saya? saya ingat. Ha. Maknanya Alip bertahanlah dengan ubat, Tak ada tahan tak dengan ada ubat tak saja. ada apa operation, Hmm. tak ada apalah? Dah operation 3 Oh kali oh dah. 3 kali, Ha. okey. Tapi Mana keadaan sekarang macam mana? Kes keadaan sekarang macam ni lah. Dengan ubat. Kalau saya dengar kanser tu mengisaukan jugalah, mana ada tahap 1, tahap 2. Kalau macam Ya, ni, kanser yang dah 10 tahun ni macam mana? Dia tak ada kategori tu ke? ada sebenarnya saya tak beritahu kawan saja. Ha. Sebab kadang-kadang saya fikir, Kalau kita 10 beritahu kawan, hmm, dia pun paling-paling pun doakan saya. doa senjata orang Islam Alip, Ya, apalah. itu doa saja. Hmm, Sebab saya pun tak nak risaukan kawan juga. Bila tak dia jumpa, dia tengok Alip macam mana, Alip macam mana. Kadang-kadang kita dengar, kita sakit hati. yalah, Saya lagi susah hati. hmm. Lebih baik saya cakap, adalah, okeylah, okeylah. Habis Alip tak nak cakap Alip tahap dia ke? Ha? Ada doktor sebut Memang ada tahap tahap. terus 1, 2, 3, 4. habis Memang ada dia dia. tak nak sebut tahap berapa? Tak ada. Saya pun tak ada, Ambil tak kisah tak lagi? beritahu. Keluarga saya pun tak beritahu. Hanya Asnah dengan saya saja. Sebab saya pun kira pun tunggu masa saja. Sebab itu, bilalah suruh isteri, "Awak nak jalan, pergi jalan lah. Jalan, pergi bawa anak, pergi Hmm, mana-mana." Saya lagi suka menyendiri lah sekarang. Bila orang ada penyakit, dia suka sendiri punya. Kalau yang suka berjumpa orang punya, saya tak tahulah. Bagi saya suka sendiri lah. Untuk kalau Al tenangkan. yalah, kalau Alip tak nak beritahu, kita fahamlah. Tapi Hmm, kalau 10 tahun tu kita pun takut nak cakap. hmm. Maknanya yalah, kalau keadaan tu Dia bertahan, sebenarnya macam ni, penyakit ialah macam ni. heeh, Bila dah makin lama, kalau dia tak baik, dia akan tambah penyakit. mungkin naik tahap lain lah. Yang saya dengar 2, kalau 3 makin serius, 4 lagi Nah, 4 tahun lepas nak tu penyakit lain datang pula. oh, Sampai adakah sekarang, tahap ni lebih tahap 2, ha, lebih daripada tahap 2 ke? lebih lah. Sampai saya sekarang, nak cakap betul, sampai saya sekarang ada psychiatric. Apa? Penyakit psychiatric, Oh, anxiety, psychiatric. Okey, depressed. psychiatric. Okey okey. Ha, Ya, saya pun tengah tengok juga. okey okey, sekarang Alip bertahan dengan sakit kanser dan Alip Hmm. pun tak sempat nak cerita tahap berapa ataupun Mhm. setakat mana seriusnya, tapi agak serius lah kan? Saya Ya, sebenarnya banyak dah 10 penyakit dah, tahun. makin lama makin banyak. Saya, mula-mula dapat penyakit psychiatric ialah bulan 4
tahun 2024. Saya tengah makan ubat lah, tengah tengok doktor, Okey. doktor psikiatrik, Tekanan perasaan, perasaan kemurungan, ada? semua sebab Dia bawa dia, psikiatrik punya sakitlah. ah, nak cakap serius saya pun Dianggap tak tahu. sebagai tanda-tanda je atau dah disahkan? Saya pun tak tahu dah dia serius kah tak serius dah tak tengok 2014 Appointment date semua tu? appointment date. Okey okey. Banyak kali tu. Saya Lebih saya lebih kalau tak makan ubat, dibagi makan saya, ubat ada ubatlah khusus. saya Ubat akan, tenang ke ubat macam mana tu? hmm, Tenanglah. ubat tenang saya pegang satu, Apa nama ubat dia? saya tak bawa, Nama ubat tu? tak ingat. Itu ubat Bila khas dalam keadaan macam mana tu makan? Tiap-tiap hari ke atau bila berlaku macam tiap-tiap resah hari, jiwa ke apa? tiap-tiap hari. Tiap hari makan. Hasna pegang satu, Okey isteri saya lah pegang satu. okey. Itu bila saya tak boleh kontrol. Saya pun ada tanya doktor, kenapa penyakit saya makin hari makin tambah. Yang benda benda inilah, sakit lain pula timbul Oh, sampai jadi lebih kenapa serius pula, betul? dia cakap memang ada sikit pesakit memang macam ni, ada sikit patient memang macam ni. Saya cakap orang punya penyakit makin hari baik, okey lepas tu okey dah. Saya bukan, saya ini kurang sikit, sana tambah, ini kurang sikit, sana tambah. Apa perasaan saya. Macam hari tu saya last jumpa doktor sebelum raya, sebelum puasa. Hmm. "Doktor, saya puasa macam mana? Gastrik ada, ini ada, itu ada." Saya cakap, "Awak cuba puasa, Alif. Kalau tak boleh, baru tengok macam mana." Saya cakap, "Saya nak puasa, saya bukan nak minta cuti tak mau puasa," saya cakap. Habis, "Tak boleh puasa macam mana?" Dia cakap. Ha. "Kalau saya kasih awak puasa nanti awak lagi sakit." Lepas tu kadang-kadang kawan tanya saya, tapi saya pun cuba puasa juga. On, off, on, off. Saya pun cakap terus terang on, off. Orang cakap saya puasa itu tipu punya penyakit. Saya Tak last, dapat puasa berterusanlah boleh. saya jumpa doktor. Lepas tu raya, "Doktor, saya raya nak balik kampung. Eee, kalau saya mesti raya orang makan baik, saya tak boleh makan. Makan cerek-berik, muntah, makan cerek." Sampai dah sekarang dah 3 bulan dah, ini penyakit. Baru sekarang cakap nak taruh tube untuk cek dalam, tengok usus, betul-betul ada usus kanser tak. Ah, Lain pula ya, lain pula, kanser prostat, mata boleh jadi buta, mata mata buta, kemurungan, psikiatrik. psikiatrik, itu Dekat mana yang bila Alex sebut psikiatrik ni, kemurungan ni, yang dia kata sampai serius tu, macam mana gambarkan Alif? Macam mana gambar sampai Alif perlu makan yang, ubat yang biru tadi apa? Dalam keadaan macam mana tu, diri tu rasa macam mana tu yang sampai rasa macam terkawal ataupun sangat marah sangat, stres sangat. Kadang-kadang saya tak boleh lepas sedikit sebenarnya contohnya? ada apa, kadang-kadang jangan percaya bisikan lah. Itu saja. Saya selalu tengok Yang pernah satu, berlaku, ada tak boleh gambarkan satu keadaan yang pernah berlaku yang Alif rasa macam murung tu macam mana, kemurangan sebab ada apa sebab apa? nak langgar orang dekat highway, dekat kereta. Buat Alif tu kan tak tak boleh Eh, mandu pula. isteri saya Husna takut. Husna, Zuhairi, belakang anak perempuan saya Wahyu, Nazmi, saya. Husna tak tahu cakap apa dengan saya, macam tersinggung kan. Tersinggung hati Alif lah. Saya terus bawa kereta kancil masa itu, saya bawa kancil. Hmm, terus Dekat buntut. dekat ni nak pergi padang temu. Maknanya Hasna macam dekat kereta jerit. macam bawa laju dan macam tak terkawal, Tak tahu lah. boleh menyebabkan bahayalah. Bahaya memang. Dalam situasi kat rumah Ha, supaya kalau kat rumah situasi yang menjadi marah tu ada berlaku yang sampai ada Alif tak boleh marah, tidur, tambah hmm, stres begitu sekali sampai tak boleh tidur, marah. selalu tercuit sebab apa? Orang sebabkan Alif marah ke atau macam mana? Atau
semena-mena Alip tiba-tiba rasa macam gundah gulana, rasa macam stres ke macam mana? Ada itu. Situasi lain lah, Hmm. Saya satu saja, saya tak boleh tengok keluarga saya kena orang kacau, lagi satu kawan. contoh? Dia berlaku, yang berlakulah, yang real yang berlaku depan Alip. Saya tak boleh tengok kawan saya ada hal, saya tak boleh dengar keluarga saya ada. Berita buruk ke apa? Kisah apalah, Okey, yang dah saya berlaku apa jadi? ah, Yang pernah berlaku apa jadi yang keadaan yang saya teruk? akan sangat geram dalam hati kan, simpan punya kes bila. Tengok macam mana Alip, saya nak Dia tahu macam mana dalam keadaan. dia masa itu ingat tak? Yang ni saya nak tahu Alip sendiri, tak kisahlah apa situasi, katalah kerana dengar Sebab awak masalah tanya kawan. saya kan, saya Okey. baru ingat. Okey okey, tak apa. Sebab, Katalah okey, yang Alip cerita maksudnya ada satu kawan ada masalah terlibat hmm, dan dia memberi kesan pada Alip. Sebab ya, kerana sayang kawan lah kan. Kena ambil berat pasal kawan sehingga akhirnya Alip respon yang menyebabkan Alip sendiri kawal diri atau kemurungan. Cuba gambar murung tu tahap macam mana yang hmm, boleh bahayakan diri Alip atau sesiapa di sekitar Alip. Adakah macam tu? Atau menyebabkan Alip sangat stres? Gambaran kemurungan tu ataupun kanan tu saya nak bayangkan atau nak yang telah pernah berlaku. Macam Alip tadi, satu lagi Alip bawa laju sampai rasa hilang kawan diri. saya bila saya geram sangatlah, tak dapat terima Hmm, kenyataannya. hmm, Ha, lagi satu, jangan ada orang buat keluarga saya lah, hmm. Okey okey. atau kawan baik saya lah. Okey. Kalau bukan kawan baik, saya tak kisah. Okey, rasa tekanan tu macam mana? Rasa Bila marah yang sangat ke atau sampai kita tak boleh fikir eh, ke? tak bukan marah sangat, Ha, sebenarnya tak ada apanya. Dengan melampau. adik, ipar. Oh, okey 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 okey. Adik ipar saya kena orang marah sikit, saya dah pergi dah. Oh, nak berdepan dengan orang tu lah. Lagi satu, Takut bila tak lagi apa. satu, Kalau takut berdepan dengan orang tu nanti jadi perkara yang tak baik lah kan. Itu yang tapi takut tu, betul tak? Takut ah, hilang kawalan diri. lagi satu jiran kan. Hmm, Jiran gaduh saya pun tak boleh. okey okey Kan macam tekaran dekat rumah saya. okey okey. Sebenarnya tak ada sangkut dengan saya. Okey okey. Dia rasa macam tu Mhm. bisikan iblis dan sebagainya lah, syaitan. Ah, Okey, maknanya di situlah perlukan ubat tu untuk kurangkan tekanan tu, untuk ah. tenangkan diri, betul? Saya punya ubat sebenarnya Pernah Asnah bagi yang biru tu, pernah makan, 5 pil lah. bila situasi Dia punya ubat banyak, dia ha, punya ialah 1 biji je. bila yang Asnah rasa Asnah rasa wajar diberi atau patut diberi, Dia bila nampak tengok Alip macam mana? saya dah Oh sangat oh macam macam hak nak jadi hak tu. heeh, Okey kan saya langgar, okey. Oh, langgar kepala dekat dinding. lakukan Alip tu macam dah goyang kepala macam tak tahan tu barulah signal untuk tanda untuk Kak Asnah bagi ubat yang biru tu lah. Ha. Ubat tenang yang lebih power lah kot, Sebagai manusia tengok, macam kenapa saya selalu nak tak nak pergi dengan adik ipar, siapa tak nak pergi jalan-jalan. dapat ikut. Sebenarnya siapa tak nak ikut pergi jalan, saya sekarang nak luahkan hati saya. Hmm, Ha, sebab kadang-kadang Hasnah cakap, "Kesian awak tak pergi." Saya kata, "Adalah." Sebenarnya siapa suami tak nak ikut pergi jalan, bukan tak mampu, kadang-kadang anak boleh bayar mah, tapi macam sedih tau. Nanti saya takut saya pergi, adik ipar cakap apa, tersinggung. Bila adik ipar banyak cakap, orang Melaka tahulah, m mak mangkau lah. engkau ah. Ha, nanti saya tak dapat terima, nanti jadi hal pula dengan adik ipar. Yalah yalah. Alip Ha, makin sensitif, mudah terusik, takut ha, bertindak balas secara yang lebih daripada had lah. sensitif, tapi Ya, sekarang dah kuranglah sensitif. Dulu takut memang sensitif, takut gaduh orang, tapi takut saya ada satu sikap ialah, saya dengan grup saya ada sensitif pula. Macam dengan, Syam, Jeff, rasa macam Abang Jeff, bebaslah. Kita tak dengan ada kecil hati, kita faham dan kita ni tengok boleh lebih saya dengan kurang. Cikgu Rashid pun masa itu saya ada sensitif sikit. Oh, okey Ingat okey. tak? Saya ingat dia cakap, saya terasa. Oh, Tapi tak apa. tak okey. Okey Alip, cabaran-cabaran sakit ni semua pada umur yang sekarang ni, bagaimana bagaimana Alip meluahkan dengan Allah, dengan Tuhan? Bagaimana Alip rasa? Ada Alip
keluh ke apa-apa atau Alip suarakan sesuatu ke, apa yang Alip minta, macam mana? Sebenarnya Apa pun yang Alip pandang benda ni? sebenarnya Alip faham ni cabaran kan, ya, ujian. sebenarnya saya pun dah macam reda dah. Tapi selalu selalu doa macam saya cakap dengan Hisham, selalu doa, "Ya Allah, jangan bagi saya meninggal dulu. Bagilah sampai anak saya form 1 kah." Ah, itu pun, syukurlah. Saya tak minta lah panjang sangat, sebab saya nak tengok dia lagi 3 4 tahun. Bila 3 4 tahun, anak yang lain boleh jaga dia dah. Mhm. Saya mengharapkan anak tiri saya, anak saya yang 2 itu belum masuk Islam ya, kalau dia masuk Islam alhamdulillah. Boleh tengok adik dia. Hmm, itu saja. Itu pun 3 4 tahun pun. Sebab Hasna, isteri saya pula sakit, darah tinggi, kolesterol, kencing manis. Saya datang punya time dia pun tengah pening lah, dia Ya, pun sakit. okey, okey. Alip masa bulan puasa bulan Ramadan yang lepas ni, ada doa-doa khusus yang Alip panjatkan, boleh Ada dikongsikan? ada Boleh ada kongsikan dengan kami? saya panjangkan, selalu panjangkan untuk isteri saya, biar dia panjang umur, jaga anak ini besar. Tapi dia pula doakan saya panjang umur, jaga anak ini besar. Alah, okey. Itulah kita punya, Kalau Alip rasa, lepas yelah tu doa yang Alip minta supaya panjang umur. saya selalu minta kawan lah. Saya Hmm, semoga kawan saya semua, sebab banyak kawan yang banyak membantu saya lah. mhm, Tapi bukan semua, mhm, dalam berapa orang sajalah. mhm. Ha, Alip ni, Alip Chow ni ialah masa dia sihat, masa dia selalu sama-sama dengan kita dalam kerja-kerja dakwah, kerja-kerja islah, street dakwah, dia memang aktif. Rajin pergi kelas belajar dan kami pernah turun malam-malam hari bersama ialah ke yang Melayu ni dengan Cina, India, Alip salah seorang lah. Sampai 2 pagi, 3 pagi di Pantai Kelebang, mana lagi Alip? Sungai ada Melaka, Sungai Melaka, banyaklah tempat lagi. Apa tu yang dekat tempat Alip tu? Pantai Puteri. Pantai Puteri, kami jumpa pasangan-pasangan yang berduaan, Mhm. beri nasihat, bahkan kami ada buku-buku yang dihasilkan bersama yang Alip ada dalam ni, kita beri nasihat kepada couple-couple sehingga mereka kita nasihatkan beredarlah supaya jangan mendekati zina, ataupun melakukan perkara-perkara yang membawa kepada zina. Cara kita cara yang lembutlah, berhikmah, kita tak buatlah kasar, nak bawa ke kubur ke, nak tangkap ke, nak marah-marah sangat, Mhm. Dia itulah Alip. Ya. Tapi bila dia tak sihat, jadi kami pun dah makin tua jugalah, dah masuk 50, 40 lebih kan, dah dekat 60, jadi dah kuranglah pertemuan. Itu yang kita sesali jugalah. Eh, itu nak itu kami nak berbuka bersama pun, hanya berapa orang saja yang dapat turun. Alip ni dia memandu dalam keadaan mata sebelah tak nampak. Lepas tu tiba-tiba hujan lebat, dialah yang kami tunggu tapi akhirnya dia terpaksa pusing balik. Jadi tu antara benda-benda yang galatlah orang Melayu kata, sedihlah kan. Sedih, sebenarnya sedih juga. Bagi kita, kita minta, kita mohon dia panjang umur dan sihatlah. Okey, so kembali kepada kita punya tajuk ni, bukan tema lah sebenarnya fa aina tazhabun ni ialah akhirnya ke mana kita Lip, ke mana kita? Ke mana kita, ke arah kebenaran atau kepalsuan, supaya kita sentiasa ke arah kebenaran insya-Allah. Kita mohon doa, kita struggle, kita jihad, kita mujahadah, kita doakan sama-sama kita, sentiasa sokong menyokong antara kita untuk sentiasa kekal di atas jalan kebenaran. Kalau Amin tergelincir ke, amin. tersilap ke apa ke, kita kembali bertaubat, kita bantu-membantu untuk berada semula di atas landasan jalan track kebenaran ni, hingga membawa kita kepada tempat tujuan destinasi yang sebenar, InsyaAllah kita pun tak adalah nak membedah surah Takwir ni, pada ayat ni, "Aina tazhabun?" Mana kamu nak pergi kan? Tapi tajuk ni soalan yang Allah lontarkan ni membuatkan kita jauhlah untuk berfikir, ke arah mana kita nak pergi. Betul tak, Ya. jadi kita minta Alif tabah, kuat semangat kan, insya-Allah, insya-Allah apa yang penting ialah sama-sama berakhir ke syurga tinggi.
Eh, Amin amin. amin. Ya, Saya pun harapkan okey. semua yang bolehlah berdoakan saya dengan keluarga saya dan berilah semangat, untuk saya melawan penyakit-penyakit saya. Saya memang ada masa dia putus asa, tapi saya harapkan sekarang semua doakan saya, berikan semangat untuk saya terus melawan penyakit yang saya ada. Amin, terima kasih. Ha, Alip ni Alip Chow, Alip Ha, ni dia khidmatnya dalam Islam sudah berapa tahun Lip? 2015, 2010 sebenarnya kan? ha, 2010 sekarang 26, 16 tahun lah. Betul, hmm. 16 tahun? 16 tahun. Tak, lah itu tak kira kan kalau ikutkan kad itu sebab Okey, kita tengok kalau ikut dah daftar, ha, berapa tahun? 10 tahun dah. Saya kenal Kak Amin, Asnah ni, sokongannya sangat kuat dan keadaan cabaran yang Alip hadapi, dikekal bertahan setia dan terus menyokong, eh, tahan bersama suaminya, mendoakan suaminya supaya panjang usia. Saya akan walaupun doa Alip tu macam doa bersyarat pula lama tempohnya, kita harap ada doa yang lebih lebih apa orang kata, lebih tinggi harapanlah. Kita mendoakan Alip supaya panjang umur, sihat, tahanlah, amin eh, amin. sehinggalah okeylah, kita pun tak tahu kan, apa yang pergi dulu pun. Kalau saya boleh minta tolong dengan Alip ni, satu je saya nak minta kan. Kalau Alip ni yelah kita tak tahu kesudahan kita, kita semua berharap kita ni kembali ke syurga. Kalau Alip ada di syurga yang tinggi, ada saya kat situ, Alip mintalah pada Allah panggil Hmm, saya kan. InsyaAllah. Begitulah kalau saya berada di tempat yang tak baik, Alip minta kalau tak nampak saya kat situ, yalah mintalah mohonlah pada Allah untuk sama-sama kita berada di tempat yang baik, iaitu di syurga yang lebih tinggi, lebihlah kita. Amin amin. Itulah destinasi kita yang ultimate, yang penghujung Hmm, pada soalan "Aina tazhabun?" Tapi untuk kat dunia ni bila kita cakap "Aina tazhabun?" Saya sendiri pun, yalah bukan muda saya hafal surah ni pun, saya minat, saya hafal, pun umur pun bukan muda lagi, mungkin mhm. 30 lebih, mungkin 40 lebih lah saya rasa. Saya sekarang dah 50 lebih kan, jadi boleh buat dalam solat, faham sikit sebanyak makna dia kan, betapa Allah cerita tentang bagaimana kiamat berlaku kan. Banyaklah cerita-cerita maklumat diberi kepada kita, barulah membawa kepada soalan ini. Untuk kita kembali pada Quran kan. Mana kamu nak pergi ni? Dah bagi tahu semua maklumat ni, kebenaran, fakta-fakta tentang hari kiamat ni yang akan berlaku, yang kamu tak boleh nak elak. Betul tanya, kau nak pergi mana sebenarnya? Kita nak pergi mana? Kamu nak pergi mana ni? Ha, ini soalan yang powerful. Okay? Dari situ kita boleh bincang banyak benda. Alip, semoga Okey, Alip sentiasa ingat mana kita nak pergi. mhm. InsyaAllah, uh, Ada masa ada masa kita postcard jumpa, ya, ya. jumpa Ada lagi. masa kalau ada orang suka boleh request lah. Hmm, Kalau Alip sudi untuk dibantu, sesiapa boleh WhatsApp saya kat link lah untuk dapatkan nombor telefon Alip ke, boleh tak? boleh boleh. Kalau nak Terima beri kasih. sokongan dan bantuan ke, nasihat ke, sokongan kewangan ke macam mana, kemudianlah boleh contact. Direct kepada Alip lah, Alip Chow. Kita minta Alip terus berjuang, terus bermujahadah. Amin amin. Sesekali kita rasa kecewa sikit tu naluri manusia lah, fitrah manusia. Tapi life goes on. Hmm, Hidup mesti diteruskan, mesti kuat, InsyaAllah kita bantu-membantu. Jadi kita akhirkan podcast kita untuk sesi akan datang, insyaAllah. Tolong kalau suka like lah, follow lagi hmm. biasa-biasa. Ah, Follow, like, Kongsi-kongsikanlah komen. dengan komen, Hmm, kongsi-kongsikanlah dengan sesiapa lain lah ya. hmm. Okey, kita sudahi dengan tasbih kifarah dan suratul Subhanakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Amin.